Assalamualaikum guys. Apa khabar guys? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini 16 Mei 2025, hari Jumaat. Hari yang serba indah, orang kata hari yang penuh barakah. Dan juga tidak lupa hari ini 16 Mei 2025 merupakan Hari Guru. So di kesempatan ini Yok nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru Yok di sekolah rendah, menengah, peringkat kolej dan sebagainya. Tanpa guru siapalah kita. So hari ini Yok berkesempatan nak buat review sebuah bas yang orang kata baru saja keluar ni daripada SHL. Itu dia keluar mengejut. Sedar-sedar dekat Facebook udah keluar rupanya bas yang kita tunggu-tunggu sebelum ni, iaitu sebuah bas The Arc series yang dibuat oleh SHL Coachwork yang dipunyai oleh Big Commerce Travel and Tours. Sebelum kita tengok bahagian halaman dan juga bahagian belakang, kita tengok dulu full view untuk IIUM 1885, bas yang paling baru dalam keluarga Big Commerce. So bas yang menggunakan chassis Hino. Hino apa kejap lagi kita tengok. Saya tak tengok lagi dekat permit permit Puspakom. Puspakom dis. Kejap lagi kita tengok. So sebelum naik ke dalam bas ni ada tangga spare kat bawah, tangga tambahan. Jom kita masuk ke. Okey, sebelum kita pergi bahagian belakang, bahagian tepi, kita review bahagian dalaman dulu untuk Big Commerce bas yang terbaru IIUM ni lah. So seperti biasa, untuk trademark untuk The Arc series pastinya akan ada lampu neon macam ni lah, warna biru ke warna kuning dekat bahagian belakang yang tertulis nama syarikat bas ini. So bas ini dimiliki oleh Big Commerce, maka tulisan ataupun logo Big Commerce yang berada di bahagian belakang sekali. So bahagian belakang 4 kerusi dan susunan kombinasi yang lain 2 tambah 2 yang menggunakan seat orient yang berwarna hitam dan ada sedikit berbintik warna biru dan mempunyai lining berwarna kuning di raja. So bahagian atas macam biasa ada lampu RGB, boleh tukar-tukar warna. So ada luggage compartment yang bertutup seperti ini dan mempunyai lampu di setiap compartment ni. So boleh tutup sini, insyaAllah selamatlah letak barang-barang tuan-tuan dekat atas ni. Manakala setiap tempat duduk yang dibuat oleh Orient ni dilengkapi dengan tali pinggang 3 pin. Nampak? Kalau boleh pakailah untuk keselamatan bersama. Dan yang paling penting kalau orang tanya nak pergi mana-mana kan, ada tak USB charger port? Berada di sini di setiap tempat duduk ada disediakan. So bawa wire saja cucuk, boleh charge lah tablet ke, handphone ke dan sebagainya. So bahagian hadapan ada sebuah televisyen CCTV seperti biasa. Dan jom kita lihat bahagian tempat duduk pemandu bas pula. Okey, so inilah steering untuk bas ini. Manakala itulah panel meter untuk bas ini. Bas ini bernadikan Hino RN Hino RN. So inilah dashboard yang dibuat oleh SHL untuk bas Big Commerce ini. Seperti biasa, butang-butang untuk lampu, pintu dan sebagainya. Dan terdapat 2 skrin. Yang di belah kiri saya merupakan Android player dan juga untuk entertainment bas ini, manakala di bahagian kanan untuk CCTV dan juga bas ini dilengkapi dengan kamera 360. Okey, lagi kita tengok tempat duduk yang ada dalam bas Big Commerce ini yang berwarna hitam, mempunyai lining berwarna kuning dan di setiap tempat duduk tertulis nama syarikat ini iaitu Big Commerce. Itu yang paling penting lah. Dan dilengkapi dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi seperti USB charger port, seatbelt 3 pin dan sebagainya. Kat bahagian tepi badan bas ada tulis logo baru ni Visit Malaysia 2026 Truly Asia. Saya first time tengok logo ni. Comel lah. Ada gambar kartun. So bahagian tepi seperti biasalah logo untuk Big Commerce Travel and Tours. Dan inilah corak yang ada pada bas ini. Bas yang membawa 44 penumpang pada satu masa. So sekarang kita tengok bahagian belakang untuk bas The Arc series IIUM 1885 ini Dan kita fokus pada bahagian bumper bas ini. Bumpernya berwarna hijau, warna hitam dan juga warna biru. Dan terdapat exhaust tipu-tipu berwarna putih di bahagian kiri dan kanan bas ini. Sekarang kita tarik ke belakang untuk dapatkan
full view ataupun wajah penuh bahagian bontot bas BigCommerce ini. So memang nice lah. Cantik warna dia, hijau, putih dan juga warna biru. So sesiapa yang nak cari ataupun nak guna perkhidmatan bas yang disediakan oleh BigCommerce Travel and Tours, boleh cari dekat laman sosial. Boleh cari dekat Facebook, boleh cari dekat TikTok, dan boleh WhatsApp dia orang dekat nombor yang tertera ni, 0132434200 atau 0193731034, ataupun boleh hantarkan email lah untuk sebarang pertanyaan di BigCommerce Travel and Tours 23@gmail.com. So ini bahagian tepi dan juga sisi untuk bas persiaran. Samping hijau untuk bas persiaran dan corak berwarna biru putih dan tertulis BigCommerce Travel and Tours di bahagian tepi bas The Arc Series ini. Kita tengok bahagian hadapan, bahagian dalaman, belakang, dan sekarang kita tengok bahagian sisi daripada pintu pemandu dan bahagian belakang bas ini. So tempat ni sempit sikit. Dia dekat asrama ni sebenarnya, asrama SMK Ulu Kinta. Jadi tempat ni sempit. Bas ni pun sekarang rasa kena ngundur untuk keluar. Tengok jalan dia. Sempit kan. Okey. Apa-apa pun janji kita dapat buat review yang terbaik lah. Kita cuba yang terbaik untuk bas persiaran BigCommerce Travel and Tours ini. So terima kasih lah bos BigCommerce kita, Bob Syaril, Tok Anga dengan abang driver, abang Apik kita. Semoga dimurahkan rezeki lah, kerana memudahkan urusan Yop untuk membuat review pada kali ini di hari Jumaat yang penuh barakah orang kata, dan orang kata hari yang takkan Yop lupa lah. Kebetulan hari ni pun hari guru juga, 16 Mei 2025.